kat ni keluar. Okey. So have airbag the best untuk yang premium ada 2, 4, 6 lah. Yang exact dengan apa standard tu ada 2 kan? Ya. Exact. Standard. Standard dengan exact ada 2. 2. Yang premium saja ada 6 airbag. 6 airbag. Untuk dorang parking terus terima. Bahaya. Jangan keluar masuk. Punya propulsor pun lain lah. Dia ubah juga design. Dia punya gear dia naik daripada yang lama lah. So dia engine CC tahu kan 1.5 engine sama dengan lah. Ice50, tapi yang ni dia tak ada turbo. Ya. Dia NA. Tengok macam mana dia punya U-turn 90 darjah. Betul. Dan setiap rotan semua adalah kan macam L50 dia punya tu 90 darjah sama. Dia CC lah, the best dia CC dia. Memang terbaik. Kan daripada yang lama MC2 daripada 1.3 ke 1.5. Duduk mana? No problem. Masa mula-mula start dia macam dia lambat sikit. Ya, dia CVT. Dia CVT ni nak katakan kalau ikutkan motor tu dia macam motor skuter je. Dia tak ada gear. Tapi long distance memang sedap. Dia macam Fortuner, macam Iris. Dia pakai CVT juga. Seat dia ni pun seat baru lagi. Ya, seat baru. Seat baru. Seat baru. Sebab dia macam dia berbeza dengan Premium S yang lama MC2. Sebab yang Premium S tu dia half leather. Nanti yang atas tu U-turn Tekan ni tak ada masalah. Dia bunyi kan langkah lain ke apa kan. Tapi lah boleh lah kan dengan harga macam ni nak comparekan dengan S70 kan lagilah. Dia membuang tu ada, dia tak itulah kan. Tapi dia okey. Beza kalau kau test beza lah. Contoh itu cari kat belakang kat tak kereta ini yalah bukan nak menjagakan kita tak boleh ni kan. Pulang customer nak pergi mana. Abang jenis macam tu. Abang tak suka. Tapi kalau kau dah pakai, dah bawa, banyak yang jumpa balik lah. Abang tepuk semua tepuk daya kan. So, tapi nak macam mana kalau nak jual pun kalau berapa interest tak habis lagi kat bank kau kena bayar kan. Pasal abang buka dia punya adas cuma ni apa tu kan kita test kat mana ni. adas connect kalau tak bangkat pun tak apa. belakang dia tak terasa tebus sangat. Tak terasa kan? Dia rasa tu tapi biasa duduk depan dia. Dia tak kuat sangat tak lah. kuat sangat lah. Boleh lah. Dia kalau nak the best rasa tak terasa lah. Apa dia sebab suspension dia
yang main tau. Maksud dia Iris. Iris tak mati ke apa belakang dia. Dia personal lama. Dia macam Wira tu. Dia suspension dia ada main. Dia ada 4-4 kalau buat elemen ke ni kan. Balancing elemen 4-4 dia kena elemen. Pasal belakang tu dia ada main. Macam kita konti je. Wira persona yang first model. Yang Atuk dah sedap awak tu. sedap bang. Itu memang kakao ya. Memang syok lah. Patutlah gambar sayang. Sayangnya. Pakai persona tu kan? Pernah rasa lah. Itu macam Wira tu. Dia belakang. Nak kompak macam mana apa. Orang kena sikit-sikit memang dia best lah. Tapi rasa macam dia buat improvement sikit lah dekat dia punya handling ni. Dia tak pakai power steering lah. Dia pakai ESC. Dia punya steering electric system control. Dia tak pakai minyak lah power steering. Kalau MC2 dia pakai power steering. Power steering. Dekat sikit. Minyak. Bantu lah. Dah advance lah. Kita test betul-betul ada sekali. Dia memang nampak ringan. Bila kita bawa contoh highway kan, dalam berapa dia akan berat steering. Dia akan beritahu lah. Mampu dia auto kan? Auto. Okey, belakang. Kalau nak dapatkan macam kereta-kereta yang women lah kan, yang macam Subaru, tu memang tak dapat lah. Itu Saga. Kalau S70 tu boleh compare pada Honda City. SUV ni boleh compare dengan CR-V. 50. Kereta baru dah sampai. Sampai. Saga semua tu. Saga. Tadi satu lori pagi. Ni satu lori lagi. Penuh lah. Laju lah. Betul, pisang goreng panas. Customer saya dah dapat seorang dah. Satu ada 2 biji, 3 biji. Dah dapat lah. Reverse camera pun reverse camera dia. okey lah. Pasal apa? Ada plastik lagi kat belakang tu. Tak kopek. Kopek masih. lagi lagi clear lah.